Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Okay guys, so hari ni aku nak tunjukkan antara salah satu masalah yang sering terjadi untuk pengguna SYM ADXTG 400 ni. Alright, so inilah motor aku, SYM ADXTG 400. So nak tunjukkan dekat korang. Ya, yang ini So benda ni selalu memang terjadilah. Lampu oil check ni naik. So macam mana nak reset benda ni? Senang je. Bila korang onkan kunci korang ni, tekan button on, lepas tu tekan button M ni yang dekat meter sampai dia tukar kepada bahagian oil ni. Dia dah keluar dekat oil tu. So apa yang korang perlu buat adalah korang tekan button S dekat meter ni 2 kali. Tu 2. So dia akan tukar kembali kepada kosong dan lampu oil check tu akan hilang. So ini cuma adalah reminder untuk servis lah. Maknanya dia akan sentiasa naik setiap 1000 km. Bila 1000 je, lampu oil check tu dah akan naik, menandakan untuk peringatan supaya korang cek minyak ataupun standby lah untuk servis. Alright, terima. Sekian, terima kasih.